Apa itu buli? Buli ialah satu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan individu untuk menyakiti, mengancam atau mempermalukan orang lain secara berulang-ulang, sama ada fizikal, lisan, sosial atau cyber. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, tengok sini. Buat apa ni? Kira duit. Banyak duit kau. Bak sikit. Mana boleh? Bak ah. Boleh lah. Boleh sikit ke pernah? Boleh. Kau nak bagi ke apa ambil? Bagi. Bak sini. Boleh semua? Boleh. Kenapa awak buli Saya saja je buli-buli ni. Nak seronok-seronok sikit. Kenapa salah? Tapi awak tahu tak benda tu membahayakan kawan awak. Kenapa awak buli? Tak bahaya kot. Dia tak mati pun, tak berdarah pun. Si tak bahaya. Apa perasaan awak bila tahu duit awak kena ambil? Perasaan saya sedih gila. Duit tu saya kompon untuk sambung belajar, tapi ada orang buli saya sampai jantung sekali. Alah, kalau ajar ni. Yang ni satu tambah satu dua. Betul? Oh, faham. Lepas tu? Lepas tu ini? Ini empat tambah satu dua. Perempuan! Kau apa? Kau buat apa tadi? Kenapa? Kau dating kan dengan Adam? Sejak bila aku dating dengan dia? Kau ingat aku tak nampak kau ke? Dia tolong ajar aku je lah. Apa kenapa? Ajar aku tadi. Tak ada mana apa hal pula nak dating dengan dia. Yelah, ada kan hot. Hot benda. Kan tak kau lah, malas lah Weh, kau ni yang gerantul lah. Kau nak cakap apa nak? Sikit-sikit dah lah. Masalah Kau, lepas ni kau kenapa aku ngadap kau macam ni tau? Apa? Weh, serabut dah ni. Alah, kau siapa apa yang kau tanya aku? Apa yang boleh? Aku pun tak dapat. Ada. Dia. Doktor ada pasal kau. Mana? Kat sana. Cepat. Kenapa awak berdua gaduh? Dia ni lah mula dulu. Saya tak buat apa-apa pun. Dia yang cari pasal dulu. Jadi dia lah kena. Asal pula engkau yang tiba-tiba kacau aku kat tandas? Tak, engkau yang buat masalah kan? Aku carilah kau. Apa masalah aku buat kat kau? Engkau lah. Engkau yang rapat-rapat dengan Adam, kenapa? Apa dia tolong aku nak buat kerja je lah. Tak masalah payah dia. Itu bukan tolong buat kerja. Buat Apa kerja dia kat kelas tau. alah aku duduk sini aku minta tolong dia lah. Sebab Adanya tu dating kau nama dia. tak ada Kau macam dia. dia. Yang pernah cakap dating apa? Kau buat apa benda Mana dia? kau berdua? Alah open lah. Korang berdua tak nak berbaik ke? Saya okey je. Dia ni lah. Tak payahlah. Tak ada kepentingan rasanya.
Ilis. Apa perasaan awak bila dapat tahu ada orang nak rebut awak? Saya rasa terkejut. Sebab saya buat benda tu sebab nak tolong dia je. Tak sangka akan jadi macam tu sekali. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua rakyat Malaysia. Hari ini kami ingin membincangkan tentang isu buli. Isu buli ini merupakan cabaran kepada sistem pendidikan Malaysia. Hal ini kerana terdapat pelbagai kes mengenai buli ini dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, kes Zara Khairina yang membuka mata Malaysia tentang pentingnya untuk menangani isu ini. Oleh itu, pihak sekolah terutamanya khususnya kepada pihak pentadbiran, guru dan kaunselor perlu bekerjasama antara satu sama lain bagi menangani isu ini. Assalamualaikum, saya Nisa daripada Wartawan Media pihak IPG Kampus Perlis. Bersama saya hari ini adalah Syed Adam, iaitu guru penolong kanan hal ehwal murid. Pada hari ini kami ingin membincangkan tentang isu buli. Bagi Encik Adam, apakah perasaan Encik Adam mengenai isu ini? Sebagai seorang guru, saya berasa sangat sedih dan kecewa apabila mendengar dan melihat isu buli ini berlaku di sekolah saya. Dan saya juga sangat tidak berpuas hati terhadap kes buli ini, kerana murid yang sepatutnya datang ke sekolah untuk belajar dan bergembira terpaksa menanggung ketakutan dan tekanan akibat perbuatan pembuli yang tidak bertanggungjawab. Saya juga berasa marah dan bimbang kerana perbuatan buli ini boleh menjejaskan masa depan pelajar dan bukan sahaja kepada mangsa tetapi kepada pembuli juga. Saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Encik Adam sebentar tadi. Bagi saya, benda itu perlu dititik beratkan oleh pihak sekolah kerana ini melibatkan pelajar yang berada di sekolah. Saya menerima laporan bahawa ibu bapa amat bimbang tentang keselamatan dan kesejahteraan anak mereka sewaktu di sekolah. Jadi, apakah jaminan kepada pihak sekolah kepada ibu bapa supaya mereka tidak perlu risau tentang anak mereka di sekolah? Bagi pendapat saya, jaminan oleh pihak sekolah kepada ibu bapa supaya mereka tidak risau tentang isu buli ini ialah pihak sekolah akan memastikan persekitaran yang selamat, terkawal dan bebas daripada ancaman buli. Pihak sekolah juga akan menyediakan dan mengarahkan guru bertugas dan warden untuk sentiasa memantau kawasan sekolah termasuk waktu rehat dan selepas kelas. Dan bagi mengelakkan isu buli ini sering berlaku, pihak sekolah akan memasang CCTV di kawasan strategik bagi mengesan sebarang perlakuan buli. Untuk pelajar pula, pihak sekolah akan menyediakan saluran aduan khas seperti kotak aduan, hotline atau aplikasi dalam talian agar pelajar boleh melapor dengan selamat. Jangan risau, semua laporan akan dirahsiakan dan disiasat dengan segera tanpa menjejaskan mangsa. Bagi pembuli pula, pihak sekolah akan mengambil tindakan yang tegas dengan mengikut peraturan Kementerian Pendidikan. Pembuli juga akan diberi kaunseling pemulihan bagi memastikan perubahan tingkah laku. Saya sangat bersetuju dengan cara yang diberikan oleh Encik Adam sebentar tadi. Bagi saya, perkara itu sangat membantu pihak sekolah dan juga pelajar. Seterusnya, saya ingin menanyakan tentang apakah cara untuk menjayakan cadangan tersebut. Pada pendapat saya, cara untuk menjayakan cadangan tersebut ialah kami pihak sekolah akan bekerjasama dengan Jabatan Polis yang terdekat bagi melaksanakan kempen anti-buli, dan menerangkan kepada pelajar sekolah apa itu buli, kesan buli dan punca berlakunya buli ini. Selain itu, kami juga akan bekerjasama dengan ibu bapa bagi memantau tingkah laku anak-anak di sekolah dan di rumah. Seterusnya,
kami juga akan mengukuhkan peranan kaunselor sekolah, iaitu kaunselor perlu menjadikan sesi kaunseling individu dan kumpulan untuk